spend all the time. Haish, ini je lah rezeki yang aku ada hari ni. Ini pun cukup nak beli rumah untuk saya dengan Iman. Jom. Tu kita punya tempat. Kenapalah aku pengen kau tak kaya jangan. Iman. Itulah. Kita ni tak dapat banyak sangat duit, Iman. Macam mana kita nak ni? Kita pun tak kaya sangat. Jom lah kita beli rumah. Betul weh. Kita pun patut bersyukur kalau ada duit macam ni. Jom kita pergi beli rumah. Okey, jom. Ni lah rumah yang kita beli hari ni. Boleh lah. Asalkan cantik. Ya, aku pun rasa macam tu. Kita pun boleh lah nak berteduh daripada hujan macam tu. Betul kata kau. Dah, jom kita masuk. Kita pun kena masuk ni rumah. Okey, jom kita tengok. Apa yang ada kat dalam ni? Assalamualaikum. Ni rupanya rumah yang macam tu. Boleh jugalah. Asalkan kita boleh berteduh dengan boleh sedaya upayakan. Anik. Betul tu, Afi. Makanan ni pun cukup untuk tahan seminggu. Okey, kita letak satu untuk Anik. Ini untuk aku. Anik. Ya. Jom makan. Okey. Jom. Kau nak yang tu okey. Aku ambil yang ni. Okey. Jom kita makan. Ni kau ada kerja ke? Kan dah malam. Baik kau ni dulu. Baik kau ni dulu. Tidur-tidur dulu ke? Esok boleh sambung balik kerja. Tak boleh, Anik. Kita kan adik ni kaya. Jadi Afi perlulah bekerja untuk dapatkan banyak duit. Ya ke? Jadi Anik kena jaga rumah lah. Tak apalah. Anik pergi masuk bilik dulu tau. Adik nak tidur. Bye. Jom kita bekerja. Harap-harap Afi tak apa-apa. Saya tak ada tidur kalau tak ada Afi. Tak boleh jadi ni. Aku kena dulu. Aku kena keluar cari Afi. Aku mesti cari Afi. Afi, mana kau? Afi, mana kau? Afi. Hari ni banyaklah kerja. Harap-harap cepat selesai lah. Akhirnya Afi dapat duit juga. Macam kenal je. Tu Anik. Kenapa Anik ada kat sini? Anik. Bangun, Anik. Bangun. Afi. Sorry. Tadi saya tertidur. Awak tidur dekat tengah jalan ni. Kau sepatutnya tidur kat rumah. Sebenarnya saya tengah cari kau. Sebab
Sebab tadi aku susah nak tidur. Takut ada apa-apa jadi kat kau. Payah sampai buat macam tu. Nanti pun aku datang balik. Dah, jom. Kita balik. Jom. Aduh, kau ni. Sampai bila-bila kau ni. Tak apa. Bestnya tadi weh. Weh. Best gila kan? Itulah. Tiba-tiba begini jadinya. Kejap. Weh. Kau perasan tak? Kita kan dah kaya. Kita macam bosan tu hari ni kan? Yelah, betul bosan. Cuma kita naik basikal. Cuma kita beli kereta. Jom. Let's go, beli kereta. Beli kereta game. Let's go, beli kereta. Macam kaya tak aku beli kereta ni? Memang cantik. Betul ni weh. Biasalah. Aku beli kereta kan. Kita beli pun guna duit aku tau. Kau tu banyak duit. Takkanlah tak nak belanja aku pula. Yelah. Kali ni nak aku belanja skuter. Kau ni. Skuter tu aku tak suka tu. Belikan aku kereta jugalah. Boleh lah. Tahun depan kita beli. Boleh? Jom. Let's go. Sekarang ni kau nak naik, kau nak bawa ke kau nak duduk kat sebelah? Aku nak duduk sebelah lah. Sekarang ni duduk sebelah pula ikut kau lah. Dah, jom cepat lah. Apa lagi? Cepat lah, jom. Okey, mari kita pecut. Macam tak cukup laju tu. Alah. Kali ni kita guna super speed tau. Hebat tu kau. Biasalah. Anak orang kaya. Kita mestilah kita kena ni. Naik kereta mewah. Tak macam orang miskin. Bawa skuter, basikal, jalan kaki. Tak strong tu. Kita mesti bawa kereta tu. Pro kan aku bawa. Pro gila. Biasalah. Dah, sekarang ni kita nak pergi mana? Balik rumah. Boleh juga tu. Kita balik rumah lah. Jom. Jangan. Jangan tanya. Polis mana ada? Lagi tadi kita boleh je nak buat apa-apa. Tak juga kau ni. Jom kita balik. Jom. Ni dah sampai dah rumah kita. Ni ke rumah kau? Yelah. Itulah kau. Kau tu bukan tu pun. Tak pernah datang rumah aku kan. Ni baru kau nampak rumah baru aku. Tak juga kau ni. Jom masuk. Cantik dekat rumah kau. Tengok ada cawan lagi tu. Lepas tu ada sofa, TV. Cantik tu kau, Afi. Macam mana kau buat benda ni? Sumpah, dia punya ruang dia luas gila. Macam mana? Kau beli ke? Memanglah. Kau tengok baju pun dah mas, seluar dah mas, muka pun mestilah dah kaya. Canggih kau punya percakapan. Biasalah. Anak orang kaya mestilah kena banyak bercakap. Dia tak juga aku ni. Kita kena mesti banyak bercakap. Dah lah. Aku nak pergi tidur. Boleh tidur kat rumah kau? Lah, tak apa. Walaupun ada satu ruang pun boleh muat dua orang. Kau boleh lah tidur. Tu, dekat sana. Kat situ, mari aku tunjukkan ruang dia. Ni. Okey. Thank you, Afi.
Sama-sama. Aku pergi masuk dulu. Okey. Sekarang ni apa lagi? Kita pecut-pecut je lah. Jom main pecut. Let's go. Kita pecut. Siapa tadi tu siapalah yang kacau aku meronda-ronda ni? Sampahlah. Oi, buka pintu. Siapa tu? Kacau je. Orang nak rempit je, sibuk je nak suruh buka pintu. Kau ni kan apa rempit-rempit malam-malam ni? Malam-malam untuk orang tidur, bukan untuk main rempit-rempit kereta. Kau tahu tak? Ni, kereta kau tu banyak masalah. Lampu tak buka. Apa yang masalah kau ni? Saya tak ada apa-apa, polis. Cuma saya nak ambil angin je. Nak jalan-jalan satu ni, nak pusing-pusing. No. Tak ada alasan. Dah, sekarang awak ikut saya pergi balai polis dan penjara dalam 1 tahun. Apa? Penjara 1 tahun? Tidak. Alah, itu orang mana ada salah. Dah, masuk. Dah, ikut saya ke balai polis. Let's go. Tidak. Tidak, saya tak nak ikut. Jangan banyak alasan. Please, bagilah saya satu kesempatan untuk keluar. Saya janji saya tak ni lagi. Saya takkan rempit malam-malam lagi. Tak ada alasan. Awak kena penjara juga dalam 1 tahun. Apa nak keluar satu kesempatan? Banyak alasan kau ni. Dah. Dah, polis nak belah. Bye-bye. Apa polis? Aduh, tidak. Pesalah je, memang tak ada adab. Jadi terpaksa kena catat nama budak ni. Boleh dipenjara sampai 1 tahun. Selamat pagi. Wah, hari ni saya sangat gembira lah. Jom kita cek dekat bilai. Mesti ada Afi. Afi. Kau ni dekat tanda tu. Kita buka sikit. Sekejap, sekejap. Tak kunci. 1, 2. Mana Afi ni? Kenapa tak ada pula ni? Sekejaplah. Saya pergi cek je dekat mana-mana. Jom. Alah, tak ada kereta. Mesti Afi pergi jalan-jalan ni, tak ajak aku. Betul-betul nak kena budak ni. Mana? Itu macam kereta Afi. Sekejap. Ni betul-betul kereta Afi ni. Mana orangnya? Cuba kita pergi cek dekat balai polis. Sebab dia kan rempit malam-malam. Jom kita cek. Ni pun balai polis. Sebab Afi kan selalu je, tadi dia cakap dia nak pergi jalan-jalan. Mesti dia rempit malam-malam. Macam ni, tak ajak aku sekali. Tapi nasib, aku tidur. Kalau dia ajak aku pun kena tangkap nanti. Dah, jom kita masuk. Kenapa ada gambar Afi ni? Cuba kita pergi cek kat penjara. Mungkin dia ada. Let's go.
Ada Afi. Kenapa kau kat situ, Afi? Anik, tolong aku, Anik. Aku ni terperangkap sebab kena tangkap dengan polis. Itulah kau ni. Aku ajak kan malam. Maksudnya kau kena tidur dengan aku. Yang kau pergi keluar malam-malam rempik buat apa? Alah, bukan sekali pun. Sebab aku tak biasa rempit. Aku try rempit tiba-tiba macam best juga. Sebab tu aku pergi rempit. Last aku terlanggar. Hampir terlanggar kereta polis. Lepas tu dia tangkap aku. Tak tahu. Aku tak tahu. Weh, tu lepaskan aku. Tak nak lah. Sebab aku masih biasalah nak keluar. Bye-bye. Weh. Kau nak pergi mana? Alamak. Tidak.